Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya perkenalkan diri saya ialah Nur Azura Abdul Rahman daripada Universiti Utara Malaysia dan bersama rakan seperjuangan daripada Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia iaitu Dr. Muhammad Faisal Keling, Dr. Muhammad Dino Khairi Sharifuddin dan juga Dr. Muhammad Ali Redha Norman. Tajuk kertas kerja yang akan saya bentangkan ialah Hala 7 Pembangunan Nuklear Iran pasca Perang Israel pada 13 hingga 24 Jun 2025, menganalisa pembangunan nuklear secara strategi pemulihan senjata nuklear siap guna. Seperti yang kita tahu, konflik bersenjata antara Iran dan Israel pada Jun 2025 yang lalu, khususnya serangan ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel terhadap kemudahan nuklear utama Iran, telah mencetuskan perubahan signifikan dalam lanskap keselamatan serantau dan juga perbahasan global mengenai proliferasi nuklear. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hala 7 pembangunan nuklear Iran pasca konflik tersebut dengan memberi tumpuan kepada strategi pemerolehan senjata nuklear siap guna sebagai tindak balas terhadap tekanan ketenteraan dan juga diplomatik yang semakin meningkat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berasaskan analisis dokumen, laporan agensi antarabangsa dan juga liputan media global, kajian ini menilai keberkesanan serangan pencegahan atau dikenali sebagai preventive strikes dalam mengekang keupayaan nuklear Iran serta implikasi strategik terhadap pilihan keselamatan Tehran. Perang sekarang kita lihat kepada konflik pada Jun 2025 yang lalu, iaitu titik perubahan kritikal pada serangan tersebut. Perang berskala besar yang tercetus antara Iran dan Israel pada 13 hingga 24 Jun yang lalu melibatkan serangan udara Israel dan juga Amerika Syarikat terhadap beberapa kemudahan nuklear utama Iran. Ia menandakan satu perubahan penting dalam trajektori pembangunan nuklear Tehran. Serangan ini sebenarnya dilaksanakan atas justifikasi untuk menghalang Iran daripada mencapai keupayaan senjata nuklearnya, khususnya selepas laporan bahawa Iran telah meningkatkan tahap pengayaan uranium sehingga 60%, yang mana satu tahap yang dianggap hampir dengan keupayaan senjata nuklear sekiranya diperkayakan dengan lebih lanjut. Walaupun kemudahan seperti di daerah Natanz dan Fordo telah mengalami kerosakan yang ketara, penilaian pasca konflik oleh pemerhati antarabangsa menunjukkan bahawa kesan serangan Amerika Syarikat dan Israel sebenarnya hanyalah bersifat sementara dan tidak sepenuhnya memusnahkan kapasiti teknikal nuklear Iran. Baik, sekarang kita akan lihat serangan ketenteraan, operasi dan respons. Bermula pada 22 Jun yang lalu, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan menggunakan bom bunker buster iaitu GBU-57 MOP seberat 13,000 kg ke atas satu daerah Fordo, yang mana dikatakan puluhan peluru berpandu yang telah jelajah memasuki dan menyasarkan ke daerah Natanz dan Isfahan. Apa yang Iran lakukan iaitu respon daripada mereka ialah Iran melancarkan serangan balas ke-20 terhadap Israel menggunakan peluru berpandu balistik yang digelar sebagai Khaybar Shekhan, yang digabungkan dengan drone pintar dan juga taktik berlapis. Sebenarnya sebagai tindak balas juga terhadap serangan dan apa yang dianggap sebagai pencabulan kedaulatan, Iran telah menggantung sebahagian daripada kerjasama dengan IAEA dan juga menegaskan bahawa haknya di bawah perjanjian Non-Proliferation Treaty untuk meneruskan pembangunan nuklear bagi tujuan damai. Dalam pada masa yang sama, rundingan diplomatik dengan Amerika Syarikat dan juga kuasa-kuasa barat masih lagi kekal tegang dengan sekatan ekonomi dan tekanan di peringkat PBB yang telah terus membentuk persekitaran strategik Iran pasca perang. Dinamika dalam perhubungan ini dilihat menunjukkan bahawa
konflik ketenteraan bukan sahaja gagal menyelesaikan isu nuklear Iran secara menyeluruh, malah ianya berpotensi mempercepatkan penilaian semula strategi keselamatan negara tersebut. Baik, dalam persoalan ini ialah saya mendapati terdapat percangkahan maklumat, iaitu kejayaan atau kegagalan. Sebab kita melihat bahawa Amerika Syarikat dan Israel menunjukkan bahawa program nuklear Iran telah menyatakan bahawa program nuklear Iran telah dimusnahkan dan dilumpuhkan secara menyeluruh. Namun dan juga operasi ketenteraan berjaya mencapai tahap yang strategik. Namun terdapat penafian Tehran di mana Iran menafikan dakwaan kemusnahan total berlaku dan kemudahan kritikal kepakaran teknikal dan stok bahan nuklear dipercayai masih wujud. Dan kita melihat bahawa penilaian antarabangsa perlu menyatakan pemerhati dan agensi antarabangsa menunjukkan kemusnahan dan kerosakan tu hanya bersifat separa dan sementara, dan keupayaan Iran tidak tamat sepenuhnya untuk membangunkan tenaga nuklear. Jadi sekarang kita ke teori pemilikan senjata dari luar sempadan. Apa yang dimaksudkan oleh teori pemilikan senjata dari luar sempadan, iaitu sesebuah negara adalah teori ini bermaksud penyediaan senjata nuklear daripada negara kuasa nuklear kepada sebuah negara sebenarnya pernah berlaku, seperti tawaran dan cadangan penempatan senjata nuklear Great Britain kepada Malaya pada tahun 1956 untuk menghadapi ancaman komunis pada ketika itu. Malah idea dan proses pemilikan senjata nuklear dari luar sempadan ini boleh dilihat dalam krisis nuklear seperti krisis nuklear peluru berpandu Cuba yang berlaku pada tahun 1962 apabila Amerika Syarikat menemui pangkalan peluru berpandu nuklear Soviet di Cuba. Krisis itu adalah puncak sebenarnya persaingan perang dingin antara Amerika Syarikat dan Soviet Union, yang mana selepas revolusi komunis oleh Fidel Castro pada tahun 1959, Amerika Syarikat berhenti berdagang dengan Cuba dan Soviet Union menjadi penyokong utama Cuba, termasuk untuk menjanjikan pertahanan Cuba daripada Amerika Syarikat di bawah nuclear umbrella Soviet Union. Pemilikan senjata nuklear ready-made dari luar sempadan ini sebenarnya dilihat dapat dengan tindakan Khrushchev pada ketika itu. Khrushchev menghantar peluru berpandu balistik dan juruteknik ke Cuba dengan meletakkan peluru berpandu nuklear yang berpotensi untuk mengancam bandar-bandar utama Amerika Syarikat pada Mei 1962. Teori pemilikan senjata dari luar sempadan sesebuah negara ini dapat dilihat sekurang-kurangnya 6 buah negara seperti Itali, Netherlands, Turki, Belgium dan Jerman dan juga Belarus. Mereka adalah NATO dan juga sekutu-sekutunya, yang mana ini bermaksud mereka sebenarnya memiliki senjata nuklear yang tidak dibangunkan dari dalam negara atau domestic development. Ini bermaksud senjata nuklear mereka ada sebenarnya adalah ready-made yang disediakan atau diperolehi daripada sumber luar negara. Malah ini belum lagi membabitkan Cuba, South Africa dan juga negara Timur Tengah yang berpotensi menjadi yang ingin memiliki senjata nuklear. Menurut laporan The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons menyatakan beberapa negara seperti Belgium, Jerman, Itali, Belanda dan juga Turki yang menjadi tuan rumah bagi senjata nuklear Amerika Syarikat, di mana Amerika Syarikat telah mengekalkan kawalan operasi, tetapi penempatan ini menyokong perancangan strategik mereka. Dan pada tahun 2023, Belarus turut mengumumkan menjadi tuan rumah senjata nuklear taktikal Rusia, dan selain itu 28 negara lagi menyokong penggunaan senjata nuklear melalui Pakatan Pertahanan seperti NATO dan CSTO.
yang mana keseluruhannya menjadikan jumlah 34 negara yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kepemilikan atau penggunaan senjata nuklear. Pilihan strategik strategi Iran pasca serangan Amerika Syarikat dan Israel ini saya memecahkan ia kepada pilihan pertama dan pilihan kedua. Kerana senario ini menunjukkan Iran juga boleh memiliki senjata nuklear ready-made seperti mana negara-negara di atas, tanpa membangunkan program nuklear mereka sendiri. Malah beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi juga turut pernah menyatakan hasrat untuk membangunkan tenaga nuklear. Negara seperti Rusia, China, Pakistan, Korea Utara dan India adalah bekas negara komunis Soviet dan ia boleh menjadikan saluran kepada Iran untuk mendapatkan senjata dan kemudahan nuklear sama ada secara langsung atau secara rahsia. Malah dengan kemampuan Iran yang telah memiliki beberapa teknologi peluru berpandu yang terbukti berkesan dalam beberapa siri serangan ke atas Israel sebelum ini, ia sebenarnya menjadikan Iran hanya memerlukan nuklear wahid saja dan lebih memudahkan kepada Iran untuk membina senjata nuklear. Dan teori ini seperti yang telah diucapkan lebih awal tadi, seperti juga dalam kes penyediaan senjata nuklear oleh Soviet Union kepada Cuba pada Cuban Missile Crisis. Dan selaras dengan agenda keselamatan ini, sebenarnya ia merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan oleh sebuah negara, kerana ancaman keselamatan dari luar terhadap sebuah negara boleh hadir dengan jiran terdekat di serantau tersebut dan juga antarabangsa. So dalam konteks ini, Iran sebenarnya turut menghadapi ancaman dari dalam rantau Timur Tengah dan antarabangsa, khususnya Israel dan Amerika Syarikat. Kaedah kedua Iran untuk mendapatkan nuklear adalah melalui pembelian produk yang telah siap atau ready-made. Pembelian ini tidak memerlukan jumlah yang besar, hanya sekadar bagi mewujudkan deterrence kepada musuh agar tidak melakukan kekerasan ke atas Iran. Pembelian ini akan membolehkan ia menjadi kekuatan dan jaminan keselamatan yang mana di samping dapat menyambung program pembangunan nuklear yang telah terjejas sebenarnya. Dan persoalannya, adakah kaedah ini boleh dilaksanakan? Kaedah ini pernah dilakukan dalam kes Cuban Missile Crisis. Sekali lagi saya nyatakan, kerana kesediaan sebuah negara berkuasa nuklear menghantar nuklear kepada negara lain seperti mana yang dilakukan oleh Soviet Union kepada Cuba. Jadi ianya tidak mustahil. Dan potensi sekutu nuklear Iran pula seperti China, Rusia, Pakistan dan Korea Utara. Dan sebagai tindak balas, Iran melancarkan serangan balas ke-20 terhadap Israel dengan menggunakan peluru berpandu yang digelar sebagai Kebar Shekan, yang digabungkan dengan penggunaan rumpitan dan juga taktik berlapis bagi serangan ketepatan pada keberkesanan serangan tersebut. Dan sebenarnya respon ini sebenarnya mencerminkan usaha Iran untuk mengekalkan kredibiliti deterrence konvensional walaupun berada di bawah tekanan ketenteraan yang secara langsung. Walau bagaimanapun, pihak Amerika Syarikat dan Israel mengumumkan kejayaan operasi mereka dan telah berjaya memusnahkan sekurang-kurangnya atau melumpuhkan secara menyeluruh, yang mana dakwaan ini telah dinafikan oleh Tehran sendiri. Malah penilaian awal beberapa pemerhati antarabangsa menunjukkan bahawa kerosakan yang dialami mungkin menamatkan keupayaan nuklear Iran secara total. Jadi berdasarkan laporan agensi antarabangsa sendiri menyatakan bahawa wujud percanggahan maklumat dan kesangsian dan perdebatan terhadap mengenai tahap sebenar kejayaan serangan tersebut sebenarnya sekaligus menimbulkan persoalan terhadap naratif rasmi Washington dan juga Tel Aviv. Dan dalam konteks ini kita dapat lihat terdapat dua kemungkinan hala tuju strategik bagi Iran. Contoh pertama, Iran berupaya meneruskan program nuklear sedia ada, memandangkan kemudahan kritikal, kepakaran teknikal dan juga stok bahan nuklear dipercayai tak musnah sepenuhnya sebenarnya. Kedua, Iran berpotensi menilai strategi alternatif lain atau iaitu memperolehi senjata nuklear ready-made dari luar sempadan negara sebagai bentuk
deterrence segera, iaitu melalui kerjasama atau perlindungan strategik dengan kuasa nuklear seperti Rusia, China, Pakistan dan juga Korea Utara. Maka pendekatan ini sebenarnya bukanlah satu yang baru dalam sejarah hubungan antarabangsa, seperti contoh kes Cuban Missile Crisis tadi, dan sebagai usaha untuk mengimbangi ancaman keselamatan Amerika Syarikat. Oleh itu, boleh dijelaskan bahawa perkembangan pasca serangan ini membuka ruang analisis penting mengenai perubahan strategi nuklear daripada nuklear Iran daripada pembangunan domestik kepada pendekatan pemerolehan lintas sempadan negara dalam persekitaran geopolitik yang semakin tidak stabil sebenarnya. Dan selain daripada itu, kita boleh juga melihat cabaran terhadap rejim non-proliferasi, iaitu kekuatan kecederaan yang mencabar ancaman, mencabar andaian bahawa pemusnahan fizikal infrastruktur sebenarnya dapat menghapus niat nuklear. Sebenarnya itu adalah satu statement atau kenyataan yang agak mencabar, yang boleh dicabar pada ketika ini, yang mana kita lihat dari sudut penilaian teori hubungan antarabangsa, perkembangan ini mencabar andaian utama pendekatan counter proliferation melalui kekuatan kecederaan yang beranggapan bahawa pemusnahan fizikal infrastruktur nuklear mampu menghapuskan niat dan keupayaan sesebuah negara untuk memiliki senjata nuklear. Sebaliknya, apa yang berlaku ialah seperti yang dihujahkan dalam teori deterrence realist, ancaman kecederaan yang tinggi sebenarnya seringkali mendorong negara sasaran untuk mencari bentuk keselamatan alternatif yang lebih pantas dan juga berkesan, termasuk melalui pemerolehan senjata strategik dari luar sempadan negara. Jadi dalam konteks ini sebenarnya strategi pemilikan senjata nuklear melalui pihak ketiga boleh ditafsirkan sebagai bentuk externalized deterrence, di mana keupayaan nuklear tidak semestinya dimiliki atau dibangunkan secara domestik, tetapi berfungsi sebagai alat pencegahan yang kredibel terhadap musuh. Kita dapat lihatlah pendekatan ini sebenarnya selari dengan kes Cuban Missile Crisis lagi sekali, yang mana telah menunjukkan bagaimana penempatan senjata nuklear oleh kuasa luar mampu mengubah keseimbangan strategik serentak secara drastik tanpa memerlukan pembangunan nuklear dalaman oleh negara penerima. Oleh itu, tingkah laku Iran pasca serangan boleh difahami bukan sebagai kegagalan rasionaliti strategik, tetapi sebagai penyesuaian logik terhadap tekanan keselamatan yang sebenarnya semakin memuncak dalam sistem antarabangsa yang bersifat anarki. Oleh itu, saya akan memberikan kesimpulan bagi kertas kerja ini. Saya akan membagikan kesimpulan kepada 3 bahagian, iaitu pertama, kegagalan pendekatan kecederaan, yang mana dapat kita lihat konflik bersenjata antara Iran dan Israel pada tahun ini 2005 dengan memberi tumpuan kepada implikasi strategi serangan kecederaan terhadap pilihan keselamatan dan juga deterrence oleh Tehran. Dan analisis ini menunjukkan bahawa walaupun serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kemudahan nuklear utama Iran telah menyebabkan kerosakan ketara terhadap infrastruktur fizikal, ia tidak semestinya menamatkan keupayaan atau niat strategik Iran untuk mengekalkan pilihan nuklear sebagai alat pencegahan. Sebaliknya, serangan tersebut memperlihatkan lagi keterbatasan pendekatan counter proliferation melalui kekuatan kecederaan, khususnya apabila berhadapan dengan kemudahan nuklear bawah tanah yang diperkukuhkan serta kepakaran teknikal yang telah lama berakar. Jadi, dapatan kajian ini turut menunjukkan bahawa tindak balas Iran bukan sahaja bersifat ketenteraan konvensional melalui peluru berpandu dan drone, tetapi juga telah mencerminkan penyesuaian strategik yang lebih luas dalam persekitaran keselamatan yang semakin terancam. Dalam konteks ketidakpastian maklumat pasca serangan dan percanggahan naratif antara pihak yang terlibat, Iran sebenarnya berdepan 2 pilihan strategi utama.
sama ada meneruskan pemulihan dan pembangunan program nuklear domestik sedia ada atau menilai pembangunan program nuklear domestik atau menilai pendekatan alternatif melalui pemerolehan keupayaan nuklear siap guna atau ready-made dari luar sempadan negara sebagai bentuk deterrence segera. Dan kita mendapati bahawa pilihan kedua ini walaupun berisiko tinggi dari sudut diplomatik dan rejim bukan proliferasi, ianya muncul sebagai respons rasional terhadap tekanan keselamatan yang berterusan terhadap Iran. Dan dari sudut teori hubungan antarabangsa pula kami melihat artikel ini menyumbang kepada perbahasan tentang deterrence dan proliferasi nuklear dengan menunjukkan konsep externalized deterrence sebagai mekanisme penyesuaian strategik negara yang berada di bawah ancaman langsung. Dan kita telah membuat perbandingan antara Cuban Missile Crisis yang menunjukkan bahawa pemilikan senjata nuklear tidak semestinya memerlukan pembangunan domestik, tetapi boleh dicapai melalui penempatan atau perlindungan kuasa luar bagi mengubah sistem strategik serantau. Implikasi daripada dapatan ini mencabar keberkesanan rejim non-proliferasi sedia ada, khususnya dalam situasi konflik bersenjata dan yang menimbulkan persoalan sama ada tekanan kencederaan sebenarnya menghalang atau mempercepatkan lagi logik proliferasi. Jadi secara keseluruhan kajian ini menegaskan bahawa penyelesaian jangka panjang terhadap isu nuklear Iran sebenarnya tidak boleh bergantung kepada pendekatan kencederaan semata-mata. Sebaliknya memerlukan gabungan strategi diplomasi, jaminan keselamatan dan juga reformasi struktur dalam tadbir urus keselamatan antarabangsa. Sekian sahaja, terima kasih.